الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita boleh sambung kuliah pada hari ini yang saya dimaklumkan bahawa sampai kepada perkara 21, perkara lumpuh ataupun stroke. Di antara penyakit-penyakit yang dianggapkan sebagai adaul akbar, penyakit yang besar, penyakit yang hebat ialah penyakit angin ahmar. So, angin ahmar memang nama kepada satu penyakit yang biasanya menyerang manusia sejak dari dalam perut lagi. Ada orang yang mengandung, dia lahir anak tu lumpuh sejak dalam perut. Nak abah kata adaul akbar ni. Dan boleh berlaku angin ahmar menyerang kanak-kanak yang kecil. Kanak kecil sampai kanak-kanak besar, sampai kanak tua pun berlaku angin ahmar. Tapi angin ahmar ini dia ada kaitan. Biasanya kalau kerana punca penyakit itu atas sebab darah tinggi atau kencing manis atau stres, tiga perkara. Kalau tiga berlaku itu sebab fizikal, menjadi penunjuk sahaja kepada berlakunya stroke, berlakunya angin ahmar. Tapi penyakit lumpuh tetaplah nama dia angin ahmar. So dia, kalau sebab fizikal berlaku kerana orang yang darahnya, tekanan darahnya tinggi. Sudah fahamlah darah manusia ini, dia tekanan dia kalau boleh atas 120, bawah tu 70 ke 80, itu yang cantik. Kalau atas 150 dah dikira tinggi. Kalau bawah lebih 90 maka dia darah tinggi. So darah tinggi ini ada orang yang boleh tahan sampai kepada atas 200, bawah 120 tak apa lagi, tak ada masalah. Ada orang yang tidak tahan. Kalau yang atas tu, atas dia panggil sistolik 160, bawah 90 orang sudah boleh stroke, boleh lumpuh. Apapun itu di antara punca. Kalau punca fizikal, dia berpunca daripada darah tinggi atau kencing manis ataupun jantung dia. Tapi di antara yang baru ni dia panggil dengan stres. Okey. Stres ini satu daripada penyakit moden. Bila tekanan kehidupan tinggi, masalah hidup ini semakin hari semakin teruk, masalah tekanan cinta jadi masalah, tekanan anak-anak masalah, tekanan isteri bermasalah. Ini kita rawat dia. Sebelum sampai sini kita rawat dia. Sebab tu gunanya Islam ada suatu saat kita sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih asna as-sujud fa aksiru bihi du'a. Saat ketika yang paling hampir sekali seorang manusia dengan Allah Tuhannya, waktu dia sujud. Fa aksiru, maka perbanyakkan sujud, perbanyakkan kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh mengurangkan stres. So dengan lain bahasa, sebab ni ada kena dengan stroke ni. Kalau orang yang tekanan hidup dia, fikiran dia kosong, tak berani yang senang, mukanya macam ayam dia ketik kapok. Tahu tak ayam dia ketik kapok? So muka dia tak pernah senyum dan sebagainya, maka dia stres. Kita boleh nasihatkan dia, suruh dia semayang tahajud atau semayang sunat malam boleh. Banyak akan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia sedang sujud. Dan anda kena faham mengatakan bahawasanya kadang kita ni, bila kita sebagai perawat, datang seorang dia nak mengadu kepada kita, ambil ruang dengar pengaduan dia. Mendengar pengaduan dia, dia boleh luah perasaan dia depan kita, itu penyakit ni akan kurang. Kalau ada ruang melayan dia, ada ruang, ada masalah. Saya tak banyak masalah. Kalau ada ruang mendengar, dia akan kurang. Kadang saya dapat telefon daripada orang dan sebagainya, sampai tak larat dengar jawab, buka mikrofon, letak situ, kita baca buku je. Dia dindong dia buat tak tahu je. Kamu kata nak habis dah kan? Belum lagi, jalan. Itu rawatan. Sebab tu balik kepada mana? Dia kata wa amma sujud fa'aksiru, bagi peluang dia banyak mengadu kepada Allah Taala, dia akan keluarkan masalah dia, maka akan mengurangkan
stroke kepadanya ataupun mengurangkan tekanan kepadanya. Itu cara umumnya stroke. Bila berlaku stroke ini, satu yang pertama yang ada kena sedar dahulu bahawa besar kemungkinan orang yang stroke itu berpunca dengan tekanan darahnya tinggi sangat menyebabkan saraf dalam kepalanya terpecah, dipanggilkan burst. So, saraf yang kecil dalam kepala, saraf tu kecil, tekanan kuat, dia pecah, bukan pembuluh, saraf, nerve itu pecah, maka berlaku pendarahan, dipanggil istilahnya hemorrhage. Bila berlaku hemorrhage ini, darah telah beku dalam kepala menyebabkan saraf di kawasan itu rosak. Bila rosak sahaja berlaku stroke. Lumpuh sebelah kanan, maka dia attack sebelah kiri. Jika lumpuh sebelah kiri, dia attack otak sebelah kanan. Sebab kita punya orat dia cross begitu. Kalau kena sebelah kanan, berat berbanding dengan kiri. Kalau sebelah kiri, biasanya dia tidak hilang memori, dia ingatan tidak hilang. Lidah dia pun boleh bercakap dengan bahasa dengan elok, cuma kaki dia saja, tangan dia agak lemah. Kalau kena sebelah kanan, maka otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri ni banyak dia menyimpan memori, menyimpan ingatan, maka dia lupa. Okey, sebab itu maka elakkan daripada permulaan orang itu kena stroke, lumpuh, elakkan daripada mengurut pada tempat-tempat yang amat sensitif. Tempat yang sensitif ialah leher ni. Kawasan ni kita ada berapa? 2 juta saraf tau. Saraf kepala, cross leher, belakang ke bawah, ke semua saraf dianggarkan ada 2 juta saraf yang besar ni, kecil sampai ke besar rambut tu di kawasan ni. Sebab darah kepala semua akan turun ke bawah, naik ke atas. Kalau anda urut di sini, besar kemungkinan membantu untuk pendarahan tadi lebih serius. Maknanya teruk lagi sakit. Sebab tu elak jangan mengurut kawasan ini. Kalau nak urut, kalau orang pandai urut, biasanya orang urut ada 4 tempat saja kita sebut dalam ni. Ada tengok halaman 170 itu. 170. So kita sebut ada 4 tempat saja, tempat yang kalau nak urut, nak nasihatkan boleh urut, ada 4 tempat. 1 bahu tu, 2 dada, 3 perut, 4 paha sampai ke bawah. 2 belah kaki lah. 1 di bahu ni, sebab sini dia saraf sini saraf yang kuat, sebab kita tanggung barang tak ada masalah sini, sebab tu boleh urut sini. 1. Yang kedua dada. So dada kita ini, kalau orang yang kena serangan jantung, dia antara benda yang boleh ditolong ialah urut dada ni. Dia boleh bantu dada. Yang ketiga perut. So, anda tengok di perut kita ni, kalau orang yang ni pusat, ni lubang, perut ni dia akan keras. Kalau sini keras sangat, potensi untuk orang itu stroke ada. Sebab tidak antara pusat dengan ulu hati ini, tengah ni tempat orang urut. Orang yang pandai urut, dia urut untuk melembutkan peranan darah. Ini tempat dia urut. Lepas tu paha semuanya saraf kita besar. Itu 4 sahaja yang kita belajar dan kita tahu tempat yang boleh diurut bantu orang yang kena stroke. Tempat lain kita tak nasihatkan, terutama sekali tengkuk. Sebab tu tengkuk tak langsung sebab boleh. Okey, di belakang, di depan, di belakang tu anda tengok tu leher, itu tempat yang kita sebutkan, jangan kacau dia. Ataupun tulang kipas belikat. So di antara tulang belakang kita, kiri kanan dia itu ada kita panggil urat belikat. Urat ni dia nipis. Dia letak, kalau ini tengah-tengah belakang, semua orang ada. Kiri kanan ada urat. Urat itu, urat belikat inilah yang boleh
diurut membantu orang yang mula kena stroke. Saya sebut perkataan mula itu, anda tahulah semakin lama orang tu stroke, kalau sampai 2 tahun 3 tahun dah, potensi untuk dia sembuh itu susah. Semakin lama stroke, sampai 10 tahun dah saraf semua dah mati dah, nak sembuh dia payah. Tapi yang baru ni memang banyak peluang kita bantu. Kita dipanggil Ustaz Razak tu lah, Ustaz Wan Husin, seorang daripada ahli kita lah yang beri aktif, Ustaz Wan Husin. Dia kena lumpuh daripada tengkok ni sampai ke bawah. Ni totally lumpuh. Saya pergi ke hospital, boleh bercakap, tapi kepala boleh bergerak. Doktor kata, it's too serious, nothing can be done. Maknanya dah tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi kita dah sifat ulang, saya ulang tengok dia, rawat dia, urut apa yang boleh. Dia boleh bergerak balik. Discharge sebuah hospital. Saya kata Husin, Ustaz Wan, kena exercise berjalan. Dia berjalan, taat dia, boleh saya ikut apa, dia pulih sekarang seperti sedia kala, lebih aktif dari dulu. Dia paling awal di Tanda Rusyipak hari Selasa. Maknanya memang kita pernah banyak, kita punya pengalaman, kita bantu dan sebagainya. Boleh yang totally lumpuh pun kalau Allah izinkan maka dia boleh. Kawan saya banting seorang lumpuh, tapi dia inilah nak cerita Wak Nani, dia manusia, dia lori itu tutup atas, so dia di belakang duduk tengok exhaust lori, duduk tunduk bawah tengok lori. Anak naik atas lori itu pergi buka penutup belakang itu, lepas pum ke bawah, kena tengah-tengah pinggang, pingsan, bawa ke hospital, lumpuh. Saya tak balik pun pergi kerja ke hospital Banting. Doktor kata kemungkinan patah tulang belakang, dia lumpuh, memang tak boleh buat apa dah. Tapi tak apa, kita ikhtiar. Saya balik, datang 3 hari pula dia dah boleh bangun. Kita rawat cara kita dan sebagainya, balik koma pula. Saya pergi pula kali yang ketiga dengan Kak Ajal dengan isteri saya, tengok katil tu kosong. Matilah kawan aku ni. Dia tak boleh bangun, dia memang diikat pakai bangga dengan mati dah. Tapi dia ada seorang Hindu, dia kenal Datuk, kawan lu nasib baik lah, apa jadi? Dia sudah balik lah. Balik ke mana? Balik kubuk ke? Dia dah balik rumah. Saya pergi ke rumah dia, tengok dia dah buat ulu pisau. Tak? Kalau kena doa dan sebagainya, insyaAllah. Itu contoh saja. Okey, ini kesemua kita peranan sebagai perawat, kita merawat. Yang paling mudah sekali anda merawat, anda pakai air, anda baca doa yang ada pada halaman yang akhir ini, halaman 180. Itu yang ringkas. Pengalaman kita baca Al-Fatihah, selawat Tafrijiyah dan selawat Syifa. Ini komponen asas sebelum kita tambah yang lain. Al-Fatihah macam saudara katalah, Al-Fatihah ini hatta dia sahaja pun menjadi ruqyah, menjadi ayat jampi kepada semua jenis penyakit, terutama sekali yang nama dia sum, yang keracunan. Sahabat Nabi merawat orang yang disengat kala jengking pun dengan Al-Fatihah. Sahabat Tafrij ini saya beritahu bahawa semua rawatan yang untuk merongkaikan yang tersimpul, Parrajayu Tafrij itu merongkaikan, melembutkan, merawat benda yang tersimpul. So kemungkinan orang yang stroke ini dia ada orang yang tersimpul, yang darah tidak boleh go through, tak boleh pergi, maka dia simpul. Apa saja yang bermasalah kita Tafrijiyah. Selawat Syifa saudara tahulah, itu memang selawat untuk selawat yang menyembuhkan, bukan Muhammad yang menyembuhkan. Selawat Syifa itu tajuk dia selawat sebagai ikhtiar penyembuhan. Selawat sebagai penyembuhan tidak ada khilaf.
Kalau Muhammad sebagai penyembuh, itu jadi masalah. Dan kita tidak pernah mengatakan Muhammad itu penyembuh. Kita mengatakan bahawa selawat itu yang menjadikan alat untuk penyembuhan, maka nama dia selawat syifa, bukan Muhammad syifa. Dalam buku baru saya buat jawapan kepada peragu, orang yang meragukan itu, saya telah jawab dalam buku yang kedua, buku nombor 2, Jasmani 1 tu ada tak. Okey, yang kelima tu Musa. Yang kelima itu ialah ini komponen khusus yang kita buat, yang kita baca, kita amalkan dengan awalam yaral ladzina kafaru sampai akhir, semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ini ayat yang kita panggil mandatori, mesti dihafal dan dibaca, khasnya bagi menghadapi, mengubati orang yang kena stroke, yang lumpuh ini. Pasal juz ataupun kepahaman anda kepada ayat ini, Allah Ta'ala menyebut apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahawasanya asal alam ini, universe ini asalnya ratqan, satu sahaja, asalnya gas, berkumpul gas menjadi satu ketul yang paling besar. Fafataqnahuma, kami pecahkan, itu teori the Big Bang tu, kami pecahkan yang besar ini, menjadikan dia itu ajram samawiyah, ataupun jadikan dia cucakarwala. Yang penting ni, dan kami jadikan daripada air itu semua barang yang hidup. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma', daripada air itu kulla syai'in hayyin, apa sahaja yang hidup kami jadikan daripada air. So anda kena faham, orang yang stroke tadi itu dia ke arah mati. Sebab tu kita panggil mati separuh badan, mati seluruh badan. So dia mati. So nak hidupkan yang mati ini dengan air. Hatta nanti orang yang akhir kita semua mati, kullu man alaiha fan, ke semua sekali hidupan mati. Allah hidup balik macam mana? Allah turunkan air menyirami bumi yang dalamnya ada benih-benih manusia. Air itu kena sahaja bumi ini, maka benih kita yang ada ajabuz zanab, kita manusia ini, kata Nabi, jasad kita semua akan binasa illa ajbaz zanab. Kullu jasadi ibni adam yabla illa ajbaz zanab. Semua jasad kita akan reput, yabla, akan lupus, akan hilang, illa kecuali ajbaz zanab. Ajbaz zanab satu portion, satu bahagian di cenongging. Betul ke cenongging tu? Ada, itu yang tidak akan hancur. Bila kena air nanti, situlah sebagai benih pertamanya akan lahir insan kesemula. Yang penting, airlah sumber penghidupan. So kita pakai air dengan doa itu pula, dan air itulah untuk orang itu minum, dan orang itu kita urut dia dengan menggunakan air. Kita tak gunakan minyak. Ulang balik, urut, jangan urut bahagian tengkok, ini sensitif, tempat lain boleh urut. Itu doa yang kita selalu bawa, yang sesuai dengan yang sesuai dengan masa yang boleh kita buat kepada orang yang seperti ini. Pasal ada doa lain yang panjang. Kalau doa panjang ini sudah nak baca seorang pun tak habis. Itu doa yang ada daripada halaman 171 sampai kepada 180 itu. Okey. Tapi semua ini saya pun tak hafal. Daripada hafal semua, biar hafal Quran. Tak apa, tapi dia doa. Tapi ada juz, ada parti daripada doa ini halaman 197 tu. Ambil tengah-tengah tu.
Nampak tak? Allahumma kfini jam'il alam tu. Tengah-tengah itu ada ujung tu Allahumma. Daripada Allahumma kfini jami'al alam wal asqam wa jami'al amra wal ilal wad damil aswad. Allah kfini ada al aqwa wa rihal ahmad wa damil asfar wal ahad was sakatah. Dekat tu saja. Saja. Wasakta wal ham wal gham wal khuz sampai dekat tu saja. Saya ulang balik daripada kalau daripada atas tu baris yang ke-10 lebih kurang itu ada Allahumma, nampak kan? Ada Allahumma akfini, situ kita kena ambil sampai kepada wasijna tu. Inilah yang saya duk baca untuk kita sendiri pun, ya kita pun tak mau juga. Kita pun nak mengelak daripada yang ini. Kita baca ini untuk mengelak daripada berlakunya serangan angin ahmar, dan kita rawat orang yang sesuai untuk kita baca kerana kita pesakit ramai. So ikut saya baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini jami'al alam was asqam wa jami'al amrad wal ilal wad damil aswad. Allahumma kfini adda al akbar wal rihal ahmar wad damal asfar wa jami'al afat wal ahad was saktah wal ham wal gham wal huzna wasijna. Setakat itu juz ataupun jis parti daripada doa kesemua itu anda cukup untuk menghafal daripada Allahumma itu ada 5 baris. 1, 2, 3, 4 baris saja. Ini yang kena baca, satu komponen yang nak dimasukkan dalam doa-doa yang mustajab bagi menghadapi, bagi merawat orang yang kena angin ahmar ataupun kena lumpuh. Makna Allahumma, ya Allah, maknanya akfini, cukuplah kepada saya, ya Allah, sembuhkanlah ke semua penyakit, ke semua kesakitan, dan ke semua yang nama dia masalah kesihatan. Wal ilal, segala macam sebab kepada yang tidak baik. Wad damal aswad, itu satu jenis penyakit, nama dia penyakit darah hitam. So ini maknanya, sebab tu dalam awal istilahnya kita tahu darah itu hanya merah, kita tak tahu darah putih. Rupanya ada darah putih, bukan masuri. Masuri cerita lain. Tapi maknanya kita kurat baida, dalam istilah Arab itu kita ada apa namanya darah putih yang dalam badan kita, dia menjaga stability. Tapi kalau darah putih menyerang darah merah kurang, dia panggil menyerang. Itu maknanya darah putih dia berkembang, dia lebih, darah merah dia berkurangan, maka berlaku kurang darah. Kadang-kadang darah merah ni lebih, dia makan darah putih kurang. Itu jadilah thalassemia dan sebagainya. Yang penting istilah darah ini ada banyak. Darah merah satu, darah putih satu, darah hitam satu, dan darah kuning satu, wadamul asfar. Kesemuanya penyakit-penyakit yang dipanggil kronik. Sebab itu bukan kita minta Allah Ta'ala simpan daripada darah hitam, dan jadi cukuplah kepada kami ada al-akbar, penyakit besar ni, warihal ahmar. Tadi saya buatkan penyakit nama dia angin ahmar. Wadamul asfar, sebut tadi ada penyakit yang nama dia darah kuning. Wa jami'al afat, semua benda yang membinasakan kita. Wal ahad, dan kecacatan. Wasaktah, jantung berhenti. Saktah makna dia jantung kita berhenti ataupun serangan jantung. Wal hamma, duka cita, wal gham sama wal khuz, duka cita, wasijna, dan tak mahu kita terkepung ataupun terbelenggu. So ini bukan saja anda boleh gunakan untuk yang nama dia angin ahmar, indah, lumpuh, dan boleh guna juga untuk penyakit tadi, penyakit darah putih hilang, darah merah hilang, ataupun penyakit yang kita panggilkan dengan penyakit darah manusia, kena tambah habis dan sebagainya. Inilah di antara doa yang dibaca. Ada tanda daripada Allahumma, atas tu sampai wasijna saja. Okey.
Ada satu bahan yang kita sebutkan dengan rawatan harba ataupun rawatan bahan-bahan yang boleh digunakan. Ya. Okey, yang saya bagi tadi 4 baris tu nak baca bila. Ini anda hafal dia. Yang pertama saya cadangkan anda hafal dia. Niat minta Allah jaga kita dahulu. Jadi kita dahulu daripada yang nama tadi Saktah tadi, yang nama dia Alam tadi, yang nama dia Adaun Ahmad ke, semua itu satu. Yang keduanya, dia satu komponen. Kalau anda boleh tambah daripada yang 4 tadi itu, lagi satu jadi 5. Daripada Fatihah, Salawat Syifa, Tablajiyah dengan Aulizal Kafaru, tutup dengan yang ini, tutup dengan yang ini. Atau ada boleh juga menggunakan kaedah Al-Fatihah dan yang ini sahaja. Allahumma ni pun boleh. So banyak pilihan lah yang boleh dibuat. Okey, ada yang pernah kita buat dan ada yang berjaya, alhamdulillah. Kita panggil dengan ikhtiar dengan menggunakan bahan. Itu halaman 181. Tapi ini ada sikit masalah, tapi masalah boleh atasi. Nak kena cari seekor arnab. Biasanya saya gunakan arnab jantan. Arnab jantan. Betina tak mau, darai pun tak mau. Arnab jantan. Sebiji halia bara. Halia bara ni halia merah. Dia panas. Sebab tu nama dia halia bara. Sebiji ibu kunyit. Ibu kunyit maknanya ibu yang besar. Ibu kunyit, ibu yang hidup lah. Kunyit besar. Sedikit ingu. Ingu ni ada, tuan-tuan boleh dapat di kedai rempah atau semamak lah. Nama dia ingu. Ingu ni bau dia boleh tahan. Bau dia boleh tahan. Boleh tahan tu makna busuk lah. Sebiji bunga lawang. Bunga lawang kena? Lah, bunga lawang tak kena. Okey. Ini bahan. Mengapa saudara perlu tahu ini? Sebab kalau kita rawat orang mungkin tidak mengapa pakai yang agak yang ringan, tapi kalau kita kena sendiri ke kawan kita ke dan nak tolong sangat ke, memang kena cari bahan ni. Tapi kesemua rawatan lumpuh ini saya sebut lagi sekali, kena buat seawal yang mungkin. Semakin lambat kita buat, semakin sukar untuk sembuh. Apa dia? Arnab. Arnab ni yang nak pakai adalah lemak daripada arnab. Nak ambil lemak dia, lemak daripada arnab. Sebab tu anak jantan biasanya lemak dia sesuai arnab. Kalau di Marseille senang, dijual di pasar arnab. Kita pun ada tempat orang belah arnab kan. Tapi nak yang ambil, okey, arnab ini nak pakai lemak dia. Halia bara itu nak ditumbuk bersama, nak digoreng nanti. Semua barang-barang ni, halia sebiji, ibu kunyit sebiji, ingu tadi ni, sebiji bunga lawang itu nak di blend. Tumbuk boleh, blend boleh, blender boleh, buat apa sajalah yang boleh ke semua itu digaulkan. So nak dimasakkan bahan 2, 3, 4, 5 itu yang telah digaul, nak dimasakkan dia dengan lemak arnab. Okey, saudara tahu maka lemak arnab ni memang payah dapat. Lemak arnab ni payah dapat, dan boleh kita dapat dia dengan cara macam mana? Anda gunakan minyak zaitun. Boleh dibeli. Nak minyak zaitun, olive oil. Olive oil ini pun dia sendiri sudah jadi uban. Sebab tu saya sebut lagi sekali, apa sahaja jenis tumbuhan yang disebut dalam Al-Quranul Karim pasti mempunyai khasiat yang tinggi. Ada sebut dalam Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi pokok tin, wazzaitun, demi pokok zaitun. Mengapa tak ada kata demi pokok durian, demi pokok manggis? Tak. Allah Ta'ala sebut itu barang yang ada besar makna dia. Maka sebab tu watin, pokok tin. Zaitun, pokok zaitun. Pokok zaitun memanglah dia daripada daun dia, daripada buah dia, daripada biji dia, kesemua amat tinggi khasiat dia. Sebab tu maka minyak zaitun, minyak yang dibuat daripada biji zaitun.
Sebab tu maka dia diambil untuk kita gorengkan ke semua arnab tadi. Arnab digorengkan dalam minyak zaitun. Bila masak saja arnab tadi, daging kita buang, minyak itu nak dipakai. Nak apa minyak itu? Nak dijadikan sebagai bahan untuk kita gorengkan 2, 3, 4, 5 tadi dalam tu. Nak digorengkan. Lepas kita gorengkan agak masak, minyak itulah yang nak digunakan untuk mengurut orang yang lumpuh tadi. So minyak tadi, minyak zaitun pun sudah ada khasiat, bercampur pula dengan daging arnab yang kita gorengkan tadi ini, maka lemak arnab tadi, minyak arnab masuk dalam itu, campur pula dengan halia bara, ibu kunyit. Ini bahan-bahan yang cukup panas. Mengapa dia perlu panas? Kerana yang lumpuh ini dia darahnya tidak sampai, darah dia terstop, maka sebab tu di kaki dia sejuk, tangan pun sejuk, darah tidak sampai. So nak hidupkan balik macam mana? Gunakan bahan yang panas. Lepas tu bila kita lumur dia dengan minyak ni, dia selalunya akan panas. Panas itu satu petanda baik. Selagi semakin kaki dia sejuk, tangan sejuk, maka maknanya penyakit itu agak parah. Kalau dia mulai panas, atau orang lumpuh juga, anda pegang tangan dia tak sejuk. Tu nak cerita tadi dalam kuliah tu, jadi antara petanda orang yang mungkin nak mati tu, kalau orang yang sakit macam ni kan, kalau anda pegang kaki dia sejuk, kalau ujung kaki sejuk saja tidak mengapa, itu mungkin kerana aircon dan sebagainya. Kalau sejuk dia mulai menjala daripada bawah sampai ke betis, betis sampai ke lutut, lutut sampai ke paha, biasanya itu menunjukkan kepada roh dia sudah mulai keluar, mulai bergerak, dia udah bawah. 3 hari sudah saya nak pergi ke Singapura, kawan saya seorang, dia macam stroke je lah, tapi dia tak serius sangat. Telefon sangat-sangat, Ustaz, saya nak pergi Singapura, Ustaz datanglah sekejap, bayar kamu, saya mati, Ustaz menyesal tak buat dengan saya. Pandai dia. Saya pergi on the way nak pergi ke Singapura, pergi singgah jumpa dia. Bagus, boleh nak peluk ke apa semua ni, sihat. Biasalah pegang kaki. Sejuk. Saya tengok dia, awak kaki sejuk ke? Boleh tanya, Ustaz, awak kaki sejuk ke? Nah, sejuk. Awak nak mati ke? Kata, kamu ni fikir hal mati. Tak apalah. Hati saya kata, petanda ni nak mati ni. Tak apa. Dia kata apa? Dah Ustaz, lambat lagi. Tak apalah, sampai Sarawak dia, saya pergi ke airport. Tapi semasa nak pergi tu, saya sebut kat isteri dia. Saya kata, kalau boleh panggil anak-anak semualah. Kenapa Ustaz? Panggil lah. Awak dah dekat. Kalau suruh panggil lah. Dia tidak usah, dia tengok dia kuat lagi. Saya tak apalah. Saya sampai airport je. Sampai airport, saya telefon Ustaz. Saya tahu dah. Saya tanya, kata, bila? Ni depan saya yang baru sangat, baru lagi. So saya duk confuse. Kata orang kaki sejuk macam nak mati apa? Boleh peluk saya lagi, boleh gelak, boleh ketawa lagi. Tak. Itu saya kata tadi, kesejukan itulah yang kita nak panaskan dia, di antaranya dengan bahan tadi. Bahan ini memang panas, maka diurutkan kaki dan tangan dan sebagainya dengan menggunakan bahan ini kalau boleh. Kalau tidak, kita boleh pakai air tadi, air yang sebab baik pakai air zam-zam lah. Kalau air terbaik air zam-zam, kita doakan untuk dia minum dan dia makan. Dan air tadi juga, selain daripada dia minum tadi, boleh digunakan untuk campur dalam air semasa dia nak mandi. Masa mandi, buat bilas pun boleh,
campur dalam timba besar untuk mandi pun boleh. Air yang kita doakan tadi, terutama doa tu, doa yang kelima tadi, yang terakhir tu, doa untuk khas bagi yang nama dia Asqam wal Amra. Itu sahaja. Kita ada air, kita ada doa, kita ada bahan yang boleh digunakan untuk mengubati orang yang kena angin ahmar. Ada soalan? Ya, sila. Daging anak. Daging anak itu boleh balun. Saya pun lupa sebut dia. Daging anak tadi itu eloklah bagi orang itu makan. Yang sakit tu makan, dia makan tak habis, kita balun boleh makan. Ya. Boleh. Boleh ni buat apa? Boleh buat. Tetapi arnab ini memang di antara haiwan-haiwan yang ada khasiat tinggi. Sultan Arab ini dia gunakan arnab ini untuk, sorry lah, di antara orang laki-laki ubat kepada orang, sebab dia sama juga. Sorry ya, bagi laki-laki yang agak lemah syahwat dia ataupun lemah zakarnya, nak hidupkan dia balik sebagai, juga gunakan minyak apa namanya, minyak arnab. Minyak arnab. So orang lelaki masyad memang makan arnab. Satu. Yang keduanya, minyak dia digunakan untuk urut. Maka sama juga, kalau dia tu mati juga, lumpuh juga, mati pucuk dia panggil kan. Apa tak kerti, apa tak tu. Tengok muka tak faham. Memang. Okey. Ni sama sebab saya sebut tadi. Memang bila kita cuba ubat lumpuh dengan baca doa ni, maka sama juga bahawa orang yang menghadapi mati pucuk juga, maka dia lumpuh tempat tu, maka diubat dia dengan tadi, terutama sekali dengan ayat awalam yaral ladzina kafaru annas samawati sampai kepada waja'alna minal kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Itu doa untuk hidup dia, tapi nak tambah sebab tidak ada dalam kita tak ajar dengan macam ni. So untuk menguatkan balik ataupun nak hidupkan balik itu, kita gunakan nama-nama Allah yang kesemuanya bermakna kuat, tegas, tegang dan hebat. Apa dia? Ya Qahar. Tulis. Ya Qahar. Qahar. Yang tak erti tulis Jawi itu nak draw payahlah. Tak apalah nak tulis Rumi. Qahar. Sudah. Tak ada apa-apa. Ya Qahar, Ya Jabbar. Jabbar. Jabbar, jim ba alif ra. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Qawi. QAWIE. Ya Qawi. Ya Matin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Tengok nama itu ada 5. Lain dah, tapi nak pendekkan. Ya Jabbar yang perkasa, yang maha perkasa. Ya Qahar yang boleh memaksakan apa sahaja. Ya Qawi yang maha kuat. Ya Matin yang maha keras. Matin, keras, kuat jugalah. Ya Zal Jalal, Allah yang memiliki segala kebesaran. So 5 nama Allah Ta'ala itu kita sebut untuk mengurut benda itu, minta dia kuat balik. Boleh urut. Bagi dia sendiri sebut 5 perkara itu, dia gunakan sebagai rawatan. Kalau anda nak gunakan itu, anda gunakan dengan pakai tangan, lepas sebut, lepas baca ayat sampai kepada awalam yaral ladzina kafaru sampai habis, ada tutup dengan 5 huruf tadi tu, 5 ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qawi, Ya Matin, Zal Ikram. Ada tiup di tangan, ada tepuk di pinggang. Baca tangan tadi, tepuk.
amalan yang cukup baik untuk menjaga kesihatan dan kekuatan, insya-Allah. Okey, jangan banyak sangat kan, lupa semua ni. Okey, sudah dua. Satu tadi yang lumpuh, yang keduanya untuk lumpuh juga yang nama dia mati pucuk. Ya. Okey. Orang lain petua itu lain cerita dia lah. Sebab ada cerita ni kata orang nak berubat tidak boleh pakai air paip. Dulu kalau Pak Mentua saya, Allahyarham Pak Mentua saya, dia berubat dia kena ambil air telaga. Tapi saya tak pakai yang itu, kita pakai kepada nas-nas syarak. Nas syarak mengatakan bahawa air yang terbaik atas muka bumi ini air Zam-Zam. Nabi kata fihi ta'amut tu'mi wa shifaa'un lis-saqam. Zam-Zam itu rasanya amat special. Ta'amut tu' dia ada taste of water, maknanya bagus. Wa shifaa'un lis-saqam, dia ubat kepada semua penyakit. Maka Zam-Zam. Yang kedua, kita ambil ayat yang Quran kata wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turun dari langit itu air yang membawa keberkatan, mana air hujan. Kita pakai air hujan. Hujan ni air hujan yang kita tadah dalam bekas besen plastik itu. Kalau tadah dengan botol kalau tadah hujan dengan botol nak penuh bila. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ambil air hujan malam Jumaat. Hujan malam Jumaat. Mengapa malam Jumaat? Dia sayyidul ayyam. Malam Jumaat ini malam yang cukup baik, malam yang cukup barakat. Yang ketiga, kita ambil air biasa, air mineral pun boleh, air perigi pun boleh. Tapi yang paling baik sekali, air daripada kolah masjid. Faham tak kolah masjid? Kalau ada di masjid anda, ada kolah masjid, orang yang ambil wuduk situ. Sebenarnya air itu walaupun nampak macam unhygienic di segi terdedah, kawan ambil semayang kadang dia ludah dalam tu, dia tak apa-apa. Sebab su'rul mu'min, air yang keluar daripada lidah orang manusia Islam yang beriman ni, syifa, dia penyembuh. Sebab tu ada doa tu, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina. Hampa tak apa kan juga lagi. Tanah bumi kami dengan bercampur dengan air liur sebahagian daripada kami. Tu riqati ba'dina, air liur yang keluar bercampur dengan tanah, yushfa bihi saqimuna, dia penyembuh kepada penyakit di kalangan kita dengan izin Allah Tuhan kita. Air liur kita jadi ubat. Sebab tu maka orang ambil wuduk tadi. Tapi yang besar sekali Allah bawah, kalau ada kolah masjid kan, berapa ribu orang yang ambil wuduk situ, berapa banyak orang baca bismillah di situ, nawaitu di situ, berapa banyak orang yang baca Allah minat tawabin wal minal mutatahhirin, doa dibaca tiap air itu. Dan anda belajar nanti, belajar tentang rahsia air yang Profesor Isaru Imoto. Dah belajar dah? Belum? Teruk juga hampa ni. Kita dah pakar. Saudara akan diajarkan nanti bahawa air yang tak didoakan ataupun air yang berpenyakit, yang tak dirawat, structure, scientific structure dalam air itu dengan molekul-molekulnya yang menjadikan air itu air, dia tidak kemas, tidak bercampur, tidak ada cahaya, dia macam menggila begitu. Air yang didoakan, yang dibaca mentera padanya, yang kalimat insan ke hatta muzik, ya, kalau muzik dengar dia jadi gila. Dia nakkan suara yang merdu ataupun suara yang dibaca ada lagu dan sebagainya, maka structure ataupun molekul structure dalam air itu dia berubah, dia mengambil bentuk
dan bentuk itu biasanya kalau yang fresh bentuk diamond. Cantik. Ada gambar kita akan tunjukkan. Diperbesarkan molekul air itu, ada gambar cantik. Diamond yang very bright diamond, cantik betul. Tapi kalau air yang tak dirawat, yang berpenyakit, yang dilagukan lagu gila dalam tu, lagu heboh tu lah, molekul air itu jadi macam hantu. Dia panggil ghost molecule. Ada gambar jadi macam Hitler, misai yang tak munasabah, dipanggilkan Hitler molecule. Ada yang gambar dia jadi macam singa, dipanggil lion molecule. So daripada gambar itu pun dah tidak. Okey, sebab tu maka air yang didoakan, sebab itu amat munasabah. Air Zam-Zam itu yang tepi dengan Kaabah itu, yang kebanyakan imamnya jadi imam duduk tepi telaga Zam-Zam. Suara dia, bacaan dia didengari oleh air itu. Baca Quran, azan, air itu dengar. Maka tidak heranlah sejak berapa ribu tahun dah didoakan tidak berhenti, dia menjadi air yang paling baik atas muka bumi. Sebab itu saya sebut tadi bahawa dia yang terbaik di masjid, yang terbaik dalam kolah, air kolah pun yang terbaik. Ya. Apa? Buah pinggang. Buah pinggang nanti ada bab buah pinggang. Kita belajar kemudian. Okey. Jangan saya nak pilih lagi satu ni. Wih, dekat 12.30. Okey, kita masuk kepada mata. Mata ini saya nak bagi dulu satu fatwa, satu ilmu yang senang dipelajari dan hasilnya dapat dilihat amat berkesan. Satu, okey. Apa dia? Banyak kejadian, kalau aksiden sebagai contoh, kalau orang tak pakai spek ke, cermin tu bila pecah depan kita, dia masuk dalam mata. Satu. Ataupun kita katuk besi ke, katuk batu ke, pecah, ada percikan kecil masuk dalam mata. Ataupun orang benang ke, padi masuk dalam mata. Sebab padi jika masuk dalam mata, kita buka dia lagi masuk, dia nak buat bayar. Ataupun sampah masuk dalam mata. Semua objek yang masuk dalam mata memang bukan senang nak buat. Kalau masuk bahagian bawah ini, ada semakin buka dia, sebab bola mata ni dia menumpang saja. Lagi buka, dia lagi masuk, akhirnya masuk di bawah mata. Hatta sampah kecil pun semakin ada jolok, dia semakin masuk dalam. Sampah kecil pun. Ataupun kalau bahasa kampung ni, anda berjalan petang naik motor yang ada binatang kecil masuk dalam mata tu, kita panggil gostan-gostan, unduk-unduk kan. Rupanya binatang unduk-unduk tu, kalau anda ambil dia hijau, letak atas meja, memang dia gostan dalam unduk-unduk. Sepetua daripada kita kata, jika binatang tu masuk dalam kereta, dalam motor, anda berhenti motor tu, anda berjalan gostan. Try tengok. Pak motor, jangan lepas motor tu pula. Pak motor tu, anda berjalan gostan. Jalan gostan. Dia keluar. Sebab tu orang panggil dia unduk-unduk. Unduk tu gostan lah. Okey. Kadang-kadang dia masuk dalam, kadang kita tanya dia mati, dia tak keluar. Okey, saya belajar ini daripada datuk saudara saya. Sebab datuk saudara ni dia banyak ubat lah, saya belajar dia banyak. Datuk Lang. Saya berkenan tu satu hari masa saya berkahwin dekat Jah tu, duduk di Jelempuk tu. Dia orang bawa seorang orang daripada kampung belakang tu, mata dia tutup begitu, pergi ke hospital. Saya dah duduk depan rumah dengan dia. Dia tanya, apa dia kena ni? Dia kata ada padi masuk dalam tu, semakin buka semakin masuk, so tak boleh keluar. Tapi nak pergi hospital. Dia nanti berapa ringgit habis nak pergi hospital? Kira lah habis lebih kurang RM20. Bak saya RM20, saya nak buang.
Kalau tak keluar, saya bagi 20. Yakin apa tu? Tak apalah, lepas cakap banyak, orang tu bagi. Bagi duit dulu. Bagi duit. Dia melawak lah. Tak apa. Buka. Dia baca doa di mata dia. Dia buat di mata dia. Dia buka mata. Dia buka. Keluar. Tak. Buat lagi sekali. Buat yang kedua itu. Keluar. Keluar sungguh. Padi di mata. Bak RM20. Saya ikut pergi rumah dia. Pujuk-pujuk dia apa semua dia, nak belajar ilmu. Tak payah. Sampai kena hambat balik. Esok pergi pula. Rupanya itu dia test kita. Kalau kita nak sungguh, kita akan pergi pula besok. Dah hambat balik juga. Pergi ke yang ketiga. Dia kata, ni boleh nak ajak. Pasal kamu ada kesungguhan dan kamu minat. Memang saya minat. Okey. Dia ajak benda yang kita nak tergelak pun nak tergelak, nak kata sungguh pun tak sungguh, nak kata tapi sungguh, tapi nak kata boleh, hukum boleh. Apa dia? Kalau orang tu mata masuk sebelah kiri sampah itu, dia kata suruh dia pejam aja buat apa. So kita kena pegang mata kiri kita, kiri kita, tapi jangan pegang dengan tangan kanan. Kalau dia kena mata kiri dia, mata kiri kita. Jadi mata kiri kita nak pegang, jangan tangan kiri, pegang tangan kanan. Dia kena pegang lagu tu. So dia kena cross. So kalau kata dia masuk sampah di mata kanan, katakan tenang, kanan, okey. Suruh dia pejam mata, kita nak baca doa ni, kita pegang tangan kita di mata kiri kita. Kanan lah. Tangan kiri kita, kanan dia. Tutup. So bacaan dia baca bismillah, lepas tu baca alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Tapi jangan baca kuat, dia dengar. Baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Bila turun begitu, suruh dia buka mata. Kita buka mata. Buka. Biasa anda buat sekali saja dia keluar, paling banyak pun 3 kali keluar. Okey, saya cerita yang benar. Saya baru buat pembedahan mata ni. Saya malas pakai spek, selalu pecah. Orang tekam, peluk, pecah. Saya pergi buat polisi mata. Bila balik malam siang buat polisi mata, Kak Jahadah dia boleh cerita lah. Itu pasal apa? Nak tidur itu saya rasa macam bulu mata saya terkena mata, sakit mata. Panggil anak saya doktor, mari suluh tengok. Tak ada apa-apa. Tak apa sakit ni macam. Okey, ringkasnya sampai sepanjang malam saya kena pegang mata begitu. Lepas sakit. Saya ingat kata mungkin yang dia masuk, dia panggil lasik. Dia masuk dalam mata, yang tu mungkin keluar kot. Sakit betul, bengkak mata. Yang pelik tu pula, tahu tak barang ada benda ni. Yang aku duk mengajak orang pasal buang barang ni, mengapa tak teringat ketika itu? Sampai pukul 4 baru teringat. Lah. Okey. Saya buat. Sama juga. Mata ini yang saya sakit pakai tangan kanan. Baca bismillah, tapi saya buat apa pun saya baca Fatihah. Fatihah kena baca. Saya baca alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Dia pukul 4 kan. Saya pun terus mengantuk ketika itu. Saya baca alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Saya sekejap itu tak tahu, agak macam nak tertidur kah. Tidur sekejap sebelum subuh. Dia kata tengok. Cakap kat Kajah, mata saya okey dah. Tak sakit dah. Tapi dah bengkak. Okey, rupanya dia keluar dah. Apa yang keluar? Tak tahu nak kata macam white head ke apa yang kita jadi, macam putih benda tu keluar.
datang ni kot. Tak apa, pergi ke hospital semula, doktor tengok balik, dia tak ada apa masalah Ustaz, tapi bengkak tu kena sakit tadi datang masuk. Apa dia tak tahu benar, tak apalah. Itu saya katakan, kadang-kadang kita lupa, boleh sampai saat kita lupa benda yang boleh kita buat, maka tidak boleh buat. Okey, sebab tu maka tulis boleh tadi, macam bacaan dia, baca Fatihah sekali, betul, baca alif tu alif ba, alif ba berubah tu maknanya dia berubah tempat lah. Lepas tu alif ba lagi pula, ba beralih maknanya beralih tempat jugalah. Lepas tu buat alif ta turun tu tangan kita turun. Buat begitu sekali sampai 3 kali, dia insya-Allah akan keluarlah. Banyak kita buat banyak sangat dah. Memang keluar. Yang Allah izinkan keluar, dia keluar. Yang keluar ini tu saya buat tadi. Kawan kita aksiden kereta, cermin kereta itu pecah, kena mata dia, masuk yang serbuk cermin di mata. So doktor tutup dia, nak tunggu pembedahan, tapi tak boleh bedah kerana banyak sangat masuk itu. Saya pergi, okey, kita buat. Tapi saya kata saya nak buat ni, kalau tutup mata tak boleh sebab dia kena buka. Lepas kita doa, dia kena buka. Doktor pula kata tak boleh buka. Kalau buka tu, saya kata boleh tak minta terus buka sekejap, saya nak. Dia kenal saya. Tak apalah, kalau saya nak buka, saya buka. Tak, kita buat sekejap aja. Lepas tu dia boleh buka. Sebelum tu dia sakit. Dah, akhir dia keluar dengan izin Allah Ta'ala. Okey, satu. Yang keduanya, kita gunakan doa-doa yang masyhur dalam konteks sakit mata ni. So anda tahu dalam konteks sejarahnya bahawasanya Nabi pernah melakukan rawatan mata yang amat berkesan. 2. Satu, Ali bin Abi Talib dalam satu peperangan, dia kena sakit mata, dibawa Ali kepada Nabi baca doa, terus sembuh seperti sedia kala mata Ali bin Abi Talib. Dikatakan Nabi baca Allahumma rabban nas musibal ba' dalamnya ada. Ayat yang kedua Qatadah seorang sahabat besar Nabi dalam suatu peperangan, panah musuh terkena pada mata Qatadah. Maka tu saya kata orang dulu ni punya semangat jihad dia terlampau tinggi. Bila kena macam tu pun dia tak pingsan, dia boleh cabut panah tu. Boleh cabut panah daripada mata tu terlekat di panah. Kan panah ada mata kan, keluar mata tu, dia boleh buang panah tu pula, pegang mata. Fakanat ainahu ala wajinatin, wajinah ini, so mata terjontai atas wajinah, atas pipi, tak pingsan. Pergi jumpa dengan Nabi. Fa'ada Rasulullah aina Qatadah fara'a ahsana min qablihi atau kama qala. Nabi pegang mata tu balik, masuk balik dalam mata dia, tutup dengan tangan, baca doa, mata Qatadah buka, aku lebih nampak cerah, lebih baik dari dahulu. Tapi yang itu dia masuk dalam kategori mukjizat. Yang pertama tadi bukan mukjizat. Mukjizat orang tidak boleh buat, orang tidak boleh contoh. Tapi kalau yang orang boleh buat itu, maka yang pertama tadi Nabi merawat orang sakit mata sembuh. Apa di antara doa dia? Itu doa yang 187 itu. Fatihah tak tinggal. Salawat syifa memanglah. Dalam salawat syifa itu ada satu perkataan, wa nuril absari wa dhiyaiha. Yang itu anda kena niat betul-betul bila nak ubat sakit mata orang. Wa nuril absar, minta Allah kembalikan balik cahaya pandangan matanya. Wa dhiyaiha, dau, cahaya mata. Okey. Doa yang terkenal tu Allahumma rabban nas. Itu nombor 3 saya nak baca, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman illa shifaa. Yang itu hadis sahih Nabi. Nabi merawat mata orang sakit, orang perempuan sakit mata, banyak orang sakit. Tadi Ali bin Abi Talib dengan doa itu, maka sembuh tak sembuh bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Kita merawat, tapi itu rawat yang betul. Yang bawah tu dia nombor 4 tu. Nombor 4 tu ayat Quran. Laqad kunta, kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Itu juga ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat, orang yang buta mata dia dunia, akhirat dia dapat melihat. Orang yang di dunia ini penuh dengan ghita'. Ghita' ialah tutupan Allah Ta'ala. Kita tak nampak Allah Ta'ala, tak nampak. Kita tak nampak syaitan, satu ghita'. Tak nampak keboskan Allah, itu ghita'. Allah akan buang ghita', akan buang tutupan itu. Tu pakasyaf. Laqad kunta tu dahulu dalam dunia kamu lupa semua ni, kamu tak tahu, kamu tak nampak. Pakasyafna, kami akan bukakan tutupan di mata kamu, maka pandangan kamu menjadi begitu sharp, begitu tajam, kuat. Itu satu. Yang kelima tu baca fasatu basiru wa yubsirun. Yang maknanya kamu akan dapat melihat dan mereka juga dapat melihat. Semua ni merujuk kepada pandangan mata. Jadi 5 komponen doa: Fatihah, selawat syifa, Allahumma rabban nas, laqad kunta tubsiru. Anda baca ke semua ini untuk merawat orang yang sakit mata. Dalam semua sakit mata betai, sakit mata merah, selaput mata dan sebagainya, maka itu dibaca. Adapun amalan yang terbaik untuk sakit mata ni, kalau kita orang kampung ni, ada nasihatkan orang ambil pucuk pokok bemban. Bemban yang buat atap. So semua pokok bemban ni dia ada pucuk. Pucuk dia bulat, macam kerongsong bulat. So walaupun zaman kering pun dia ada air dalam tu, dalam pucuk bulat tu. Maka ambil air di pucuk bulat itu untuk titik dalam mata, lebih baik daripada permata hijrah, lebih baik daripada air mu. Sebab yang nu mungkin ada kemikal, yang ini tidak ada kemikal daripada pokok. Cuma dia nak fahamnya macam mana. Dia pucuk dia bulat, dia kosong gitu, panjang. Dalam tu ada air. Nak ambil dia, sebab khasiat dia tidak ada pada ada ambil tuang ke depan, tak mau. Tu ada petua dia. Tuang depan kurang khasiat. Ada nak kena ambil air tu kena keluar kat sini. Dia melalui daun yang macam mana? Anda pegang, picit dia dulu bagi air tidak turun. Anda potong dengan pisau boleh lah, dengan tangan pun boleh. Anda potong dia dengan memicit tengah dulu supaya air tidak turun. Nak pakai dia, buh dalam mata, betul dengan mata. Cuba orang suruh buat lah. Anda pegang di atas, lepas sini, maka air akan turun. Maka dia masuk dalam mata. Sejuk, amat berkhasiat untuk kalau orang yang jenis kena sakit mata merah, yang bangun pagi betai tak boleh buka mata, itu pakai air beban. Sekali pakai besok dah tidak lekat dah. Sehari dua maka dia sembuh. Orang yang mata kelabu, awal mata kelabu pun pakai itu. Orang sakit mata pakai itu dipanggilkan ubat tabi'i daripada pucuk pokok bemban. Tapi kan kalau ambil pokok jelatan gatai pula nanti. Pokok bemban, pucuk dia bulat. So itu okey.
Dan kalau nak berikhtiar, kalau dah selaput tebal macam mana tu, anda pergi hospital, pergilah yang patut. Tapi yang kita ubat ni banyak orang yang tidak boleh rawat di hospital, sakit mata yang kalau berkali-kali dan sebagainya, maka inilah di antara komponen-komponen ubat yang boleh anda gunakan. Satu lagi masalah, ada orang yang sakit mata dipanggil sakit mata buta seluang. Istilah dia buta, dia tak nampak, seluang, S-E-L-U-A-N-G. Buta seluang ini istilah kepada orang itu physically mata dia tidak rosak. Doktor tengok mata dia betul, tak ada rosak. Tapi tak nampak. Tak nampak tu sampai langsung tak nampak, jadi buta lah. Itu dipanggil buta seluang. Ini biasanya berlaku kerana sihir manusia. Dia kena sihir. Dia buat dia apa? Dia buat daripada ikan seluang. Ikan seluang kan? Anak ikan seluang tu lah. Tapi dia mata besar. So mereka ambil anak ataupun ikan seluang ini dengan menggunakan bulu landak. Bulu landak ini saudara tahu, dia ada putih-putih, tengah-tengah dia ada hitam kan. Bulu landak kalau macam ni, tengah-tengah tu hitam kan, dia putih-putih. Dia orang guna bulu landak ini untuk menyucuk mata anak ikan seluang. Nanyalah, cucuk biar bagi yang hitam tu berada tengah-tengah, matilah seluang tu. Tapi masa menyucuk itu, mereka gunakan mentera sihir, menyebut nama orang yang mereka nak buat dan sebagainya, suruh hantu mereka, jin mereka pergi kepada orang itu, butakan mata dia. Mata dengan berbuat demikian dengan kaedah sihir lah, maka mata orang itu jadi buta, tak nampak. Kalau ini berlaku, kita kena merawat dia dengan merawat orang kena sihir. Merawat orang kena sihir, ada doa sihir, kita tak nampai lagi, tapi start dengan majid tumbihi sihru sampai akhir ayat itu. Macam kita buat doa sihir, mandikan dia dengan air doa sihir, dia minum dan basuh muka dia. Dan yang berhasil, yang tak berhasil itu bukan kerja kita. Saya merawat di antaranya seorang anak mufti Malaysia, mufti yang terkenal Malaysia. Anak dia buta seluang, anak dara. Bawa ke rumah, tidur rumah saya. Kenapa tidur? Dia datang, saya tak ada rumah, isteri anak-anak ada, saya tak balik, saya dah tunggu dia, saya kenal dia. Siapa? Saya balik tengah malam, tengok dia tidur rumah saya. Tak apa. Tapi dia mereka tunggu, saya rawat dia, buta seluang. Saya ingat lagi, ambil air, buta ada air zam-zam ke rumah dia tu, baca doa sihir, bagi dia minum, dia basuh muka. Budak perempuan ini, dia malu, dia tak bercakap. Bila minum, bila basuh muka sekejap bahaya, dia macam orang kehilangan akal, dia melompat, dia panggil bapa dia, "Bapa, saya nampak." Nampak. Tapi anak macam biasa, kalau anda baca doa dekat orang, saya macam saudara tahu, saya baca kuat, bukan kuat ramai. Bapak dia dengar, bapak dia mufti. Bila buat begitu, anak dia nampak gitu, dia panggil anak Harun, ya, Harun, doa yang hang baca tu, yang tu dia kata, aku baca setiap hari. Pasal apa aku baca tak baik, hang baca baik? Dia kata ke dia, itu jangan tanya saya, itu bukan kerja saya. Kerja saya baca yang menyembuhkan Allah. Dia kata yang hang baca tu, aku hafal dia dulu dah. Kata majid tu bihi sihrun. Tu saya kata, bukan bacaan sahaja yang boleh berkhasiat. Doa kita, kalau Allah Ta'ala makbul, dia nampak. Tak apalah, yang penting itu dia antara benda yang saya sebut dalam konteks mata ini, yang dengan bukan ini termasuklah mata, tahik mata di bawah tu sampai kepada habis halaman 191 untuk hari ini sahaja. Ada soalan, kita bincang sekejap sebelum kita tamat, lagi 5 minit.
Ya, belakang. Saya tak apa dengar. Apa dia? Ya. Okey. Okey. Berayak mata ke, mata yang tak nampak ke, mata sakit tak selesa ke, semua yang tertakluk di bawah nama sakit mata itu, ini komponen doa dia. Tak sekali, dua kali kita bacalah macam mana pun. Kadang doa kita tidak makbul, kawan kita makbul. Sama kita ni, sama kita, macam saya sebut tadi lah, kita belajar bukan semua orang sama kekuatan dia. Orang yang ada dia sekali baca dia sembuh, ada yang dua kali baca sembuh, maka buatlah demikian sebagai ikhtiar untuk mengatasi semua yang nama dia sakit mata. Lain soalan. Ya. Tuang dalam telinga. Sakit mata tapi ubat telinga. Pernah buat begitu dan berhasil. Okey, ini satu maklumat yang ayat daun pucuk beban tadi ni, bila orang sakit mata, ayat tu dia tuang dalam telinga. Sakit mata, tuang telinga. Okey, mata pun tuang, telinga pun tuang, maka sembuh. Tak apa, boleh buat. Sebab ENT, ear, throat and nose, satu lubang saja. Mata, lubang telinga ni satu saya asalnya. Sebab tu kalau orang yang dia belajar tentang hidung, tentang mata, telinga, sekali dia buat. Maklumat tadi tu, orang yang sakit mata pakai yang ayam tadi juga, titik dalam mata pun titik, dalam telinga pun titik. Hidung? Dah, okey. Okey. Ya, sila belakang. Tak dengar. Apa dia? Okey. Rabun mata ada dua. Satu rabun asli, dua rabun kemudian. Rabun asli, soal rawat tetap kita boleh rawat. Kita tidak menolak sakit apa pun, asli ke tak asli kita merawat. Satu. Yang keduanya, rabun mendatang kemudian. Rabun datang kemudian itu ada sebab. Di antaranya mungkin kerana darah tinggi, ataupun yang paling tepat sekali, orang yang kena kencing manis. Kencing manis boleh menyebabkan pada rabun. Apa sahaja sebab tidak kisah, tapi itulah kesemua rawatan kita, insya-Allah. Ya. Okey, saraf retina kita yang rosak tadi, bolehkah kita pulihkan balik dan sebagainya? Kita kena bezakan, kalau benda yang boleh dibuat di hospital, biar afdal buat. Kalau benda yang boleh klinik buat, baik klinik buat. Sebab kita di banyak kita rawat ni benda yang post klinik dan post hospital. Klinik dah habis modal dah, tak boleh buat dah, hospital tak boleh buat, buat kita buat. Kes-kes retina ni, kes mata dan sebagainya, sama ada nama dia apa sahaja yang boleh dibuat di hospital, baik mereka buat ke sana. Waktu yang sama juga supaya mengurangkan side effect ataupun menggunakan kesan sampingan daripada pembedahan, kita nak doa maka kita boleh doa. Okey. Mata kita ada yang mata rosak, retina. Ada boleh ganti retina. Ada yang jenis kelabu yang pakai sekarang dia boleh, macam saya buat ini, dibuat pembedahan, dia buang segala selaput mata dibuang habis, maka dimasukkan dalam itu satu alat yang dipanggilkan dengan LASIK benda, dimasukkan dalam itu. Maka kalau dulu dia pakai lens, contact lens bubuh di luar, tapi masalah kadang-kadang ada side effect, kadang-kadang mata merah dan sebagainya. Sekarang yang sama juga dibuat baru, dia buka mata dalam, dia bubuh dalam, macam saya bubuh dalam. Okey, itu yang boleh diikhtiarkan, maka ikhtiarlah. Walau macam mana pun, satu amalan juga yang pernah buat, baca syahadatain, tiup
dikuku, lepas tu sapu. Orang juga menggunakan waktu orang azan. Bila orang azan sampai kepada syahadatain Rasulullah, ditiup tu. Tak, jangan bergantung dengan dia. Sebab syahadah itu amal soleh. Syahadah amal soleh. So menggunakan amal soleh untuk menyembuhkan penyakit memang boleh. Tak ada masalah. Sebab tu anda baca syahadah, 2 kali syahadah, tiup di kuku, anda sapu 3 kali. Untuk apa? Tadi, untuk rabun, untuk pandangan yang tidak jelas, ataupun untuk ada bermasalah pandangan, boleh dibuat demikian. Semuanya merupakan ikhtiar. Itulah sebahagian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ada kerja lain pula. Sekian dahulu, kita akhir dengan doa Al-Fatihah.